Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncung sampai sana. Welcome back to my channel. Okay, so korang tengok video ni. Ini adalah video hari kejadian malam aku pergi makan dengan family aku. So next content esok adalah content family. Kedua akan content yang ni. Okay, kalau korang nak tahu, korang kena subscribe dulu, like dan share. Okay, so hari ni kita nak tunjuk sesuatu yang sangat happy. Dengan harga 200 lebih aku boleh habiskan beli barang dekat online saja guys. Biasalah ada gaji belagak, betul lah. Bila dah gaji kita beli sikit-sikit saja guys. Tak salah kan? Kita nak achievement. So kita akan beli barang. Aku mula-mula beli kat TikTok saja guys. TikTok pun harga dah sampai 100 lebih, tak silap aku lah, tak silap aku. Lepas tu ke Shopee yang 100 lebih, aku tak ingat lah. Kat Shopee pun aku beli juga. So 2 apps aku pakai, aku beli barang. So korang nak tahu, kejap, kalau korang nak tahu apa yang aku beli dengan harga 200 lebih. Oh my god, mesti korang pelik kenapa aku tak pakai mic. Mic aku hilang pula. Mic aku yang tu ada, cuma dia punya nak cocok dekat phone tu tak ada. Aku tak tahu aku kena beli ke tak payah ke, aku tak tahulah. Nanti aku takut aku jumpa balik. So bazir guys. So tada, oh my god, so banyak. Wow guys, tengok, ada satu barang saja yang tak sampai lagi. Itu pun yang dot punya, yang viral tu, yang macam scarf punya dot tu. Oh my god, ini banyak. Oh my god, ni mak aku cakap banyaknya beli ni. Okay, korang nak tengok apa? Kita buka yang kecil-kecil dulu guys. Wow, jenama ni brand ni guys. Ini adalah lipstick yang paling mahal, yang terbaru keluar. Aku rasa baru keluar ni lipstick ni. Brand ni dah pernah aku beli, tapi aku jarang beli sebab dia harga dia mahal dekat Watson atau Shopee. So kita beli online, sebab online aku beli banyak barang, so dia jadi murah, diskaun. Tengok, aku rasa korang tahu jenama ni apa, jenama ni brand Bliss, brand Bliss, macam tu lah, this one. Ni yang terbaru punya guys. Sekejap, aku tak tahu dia boleh buka. Kita nak tunjuk kan. Okay, kita buka, bagi korang tengok apa yang aku beli. Kita mestilah kena bagi korang tengok. Okay, tak ada pula. So barang pertama tu adalah lipstick yang jenis bling apa tu, lip tint apa dah. Wow, this one guys, aku rasa korang tahu brand ni. Wow, tengok, cantik di warna ni. Okay, so ni dah satu barang dah. Kita buka yang ni. Kita buka dah semua yang ada je. Oh my god, tak tahu ada pisau ke tak. Agak sakit sikit lah. Tengok, ini brand Lens. Ini barang Lens ni. Oh, macam biasa kita akan dapat lens ni. Oh my god, ini Lens Blacks.
Aku dah kena buang semua aku punya lens. Tinggal satu ni je lens aku tengah pakai, yang mahal RM80 ni. Yang ni tak boleh buang. Ni nanti baru boleh buang. Okay, ini barang kedua kita, lens. Ada lagi lens guys. You guys setakat ini je. Itu ada power tu. Okay, ni barang ketiga kita. Kita kena buat sikit sebab okay, aku tahu ni cekak guys. Kita kena baik. Guys, dia tahu yang dot punya tu. Okay guys, ni kita punya cekak. Oh, cantik. Tengok ni. Sampai sekejap aku nak pakai. Macam mana tak tahulah dia punya ni. Sekejap aku nak tengok. Dah Rahman. Aku rasa ke sini. So cakap dia macam ni guys. Kita nak buat, oh my god, tangga gambar ke macam tu ke macam ni ke. Boleh. Ni pun ketat guys. Ketat. Ini adalah sunscreen aku. Dah habis. Kita kena beli top up. Yang ni pun tengah promotion, harga dia sangatlah mahal. Tapi sebab promotion kita belilah. Aku rasa macam kecil lah pula. Alah kecil lah, 50ml. Okay, ni brand Lookfa Beauty. Aku pakai ni tau, sunscreen. Okay, so kita dah buka info. Dah ada buka, ni buka yang kecil pula. 3. Ni berapa tak nombor berapa. Ni apa benda? Oh, wow. Lens yang okay, lens ni sangat cantik guys. Dia macam yang mahal punya. Aku ni first time beli lens pattern macam ni. Bukan first time, dia bekas macam ni. Wow, jenama ni. Aku rasa macam first time lah jenama ni. Oh, cantik guys. Ini tengok, dia siap ada tulis Pro Max lagi guys. Ni ada aku beli warna. Oh my god, warna kelabu. Cantiknya. Ini kelabu dengan ni apa ni, brown. Kita beli. Okay, ni lens lagi guys. Okay, so kita buka lagi. Okay, terlalu banyak sangat guys. Okay, yang ni. Oh my god, ni tudung aku untuk kerja. Okay, satu. Ni tudung ni murah je, RM3 guys. Sangatlah murah. Sebabkan dia murah. Lagi satu, dia senang nak bentuk untuk aku pergi kerja. Aku jarang ada warna biru ni dan aku jarang pakai warna biru. So kita beli 2 warna hitam ni, masa standard lah aku pakai. Sebabkan hitam aku dah macam susah sangat. Saya ada pakai hitam payah agak So kita kena ada hitam lagi. Okay, hitam perempuan kau jangan tanyalah. Perempuan banyak hitam. Okay, so kalau dia pakai banyak kali, bermakna hitam tu memang banyak lah. Macam tu lah. Okay, kita beli tudung harga RM3. Kalau beli kat kedai RM10, RM15. Oh, mahal sangat. Kita beli yang murah-murah saja. Ini aku tak tahu apa ni. Tapi ni paling kecil. So kita buka. Macam gambar baik. Aku jarang beli minyak wangi mahal. Pernah. Tapi itu pun sebab orang offer dekat tepi-tepi jalan tu. Aduh, yang ni sangatlah mahal. Dah aku lupa punya ni. Sangatlah mahal guys. Agak gambar sikit. Minyak warni yang si siapa Intan Najwa pakai. Kita teracun yang dia tengah promote. Lepas tu kita belilah guys. Apa lagi, walaupun harga dia, oh my god, sangat mahal bagi orang yang B40 ni. Sangatlah mahal, tapi pergi beli katanya. Sebab minyak wangi kita dah habis.
Tak perlu nak beli. Aku just try. Minyak wangi. Wow. Bukan. Minyak wangi. Wah, macam nama ni. Sangatlah mahal. Untuk bagi aku lah. Kalau bagi orang yang kaya dia lebih tak mahal lah kot. Tada. Wow, botol dia pun sangat cantik. Tak tahu wangi ke tak. Alamak. Ni kenapa bau dia macam ni guys? Aku yang tak suka bau ni. Bau dia macam... Alah, kenapa bau dia macam... Tak wangi. Patutnya aku beli warna merah. Kata Bidi nak try yang baru punya. Baru ni tak sedap. Jujur saya kata, maaf saya cakap jangan belilah. Kotak dah cantik dah. Kotak dah cantik tapi bau dia macam... Oh, beli. Mahal aku ni guys. Kenapa memang mahal tak sedap pula. Beli tak ada. Ni baju ni. Baju trend sekarang. Matcha. Kamu like matcha? Atau saya? Mesti like saya kan? Bukan matcha. Oh my god. Macam tak betul je budak ni. Ni bau geli betul lah. Tak suka. Ni kita beli size M. Korang nak tengok? Tada. Cantik ni baju ni. Untuk buat tidur ke apa ke, jalan-jalan. Oh, cantik. Cantik. Okay. Kita tengok next lagi guys. Sabar. Ni lagi dua. Oh my god. Kalau tengok baju tidur dia cantik dan mahal. Tada! Baju tidur harimau. Kain dia macam besar ni. Tapi tak apalah kalau besar sebab hari tu aku beli baju dia. Oh my god guys. Wah, kak. Wih, mesti bau tak sedap bau dia, bau. Nanti kita sensor, okey. Ni yang paling besar. So, satu barang lagi tak sampai. Tapi itu nanti aku hantar tanpa macam ni. Itulah barang dia, okey. Tapi kenapa warna? Kenapa warna pink? Bukan. Ni bukan warna purple kan? Ni bukan kuromi. Ni bukan kuromi guys. Oh my god. Tada. Bukannya aku minta kuromi ke? Dia salah hantar ke ni? Tada. Okay, korang nak tengok tak aku pakai? Sekejap kita cut, okay? Dia sangat so cute. Tada. Okay, korang jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, sampai sinilah saja video kita. Okay, dah habis. Inilah shopping barang-barang Husna Izzati tu je. Tak mewah mana pun guys. Tak semewah macam orang lain. Kita biasa-biasa je. Kita memang
Nak itu je. Tapi aku geram guys. Aku beli mahal-mahal benda ni. Kenapa bau dia macam tu ya? Oh my god, sangatlah sakit hatinya. Lain kali jangan beli macam ni. Beli standard ya Yaya Empire. Beli aku dah beli. Kalau Yaya Empire aku dah rasa aku dah beli 3-4 botol lah. Ayo. Rasa macam menyesal sikit pada guys. It's okay. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Bye bye. Kita jumpa lagi next video. Stay tuned. Bye. Kita jumpa lagi.